Hai korang, hari ni kita sambung lagi main ni. Ni, hari ni aku dah buat dah semua. Tapi maaf ya kalau tak suara aku kalau sebab hujan. Ni. Dah ada baru polis Irva nama dia. Dan ni mak kepada Euro. Nama dia Laila. Okey, korang panggil dia nama Laila. Lepaskan aku. Aku tak suka benda ni. Kenapa aku suka ikan? Kan rumah aku ni. Aduh, cepatlah lepas. Aduh, tolong. Macam mana kau lepaskan tali ni, Man? Aku nak lepaskan Kalau dia. lepaskan tali je, tekan ni, master tekan ni. Betul? Aduh, kejap. Kau buat apa atas ni? Ha? Ni atas. Sangkut balik. Tak nak. Sangkut. Ada. Aku nak lepas. Kalau tak aku bunuh kau. Aku sangkutkan kau, No. Sekejap. Ini aku nak bunuh budak-budak ni. Aku boleh ada rumah ni. Ini rumah aku, bukan rumah dia. Sejak bila lah. Sekejap korang kena. Right? Mati. Pasal tidur tu dia orang tak sadar. Weh, kenapa katil ni pecah tiba-tiba? Dah bangun. Dah pagi. Siap dah aku tidur dengan duduk. Mana yang orang terikat tu? Azrul, kau buat lagi ke? Kau nak kena juga. Tak nak tepi. Kau nak kerja. Alamak, siapa bunuh tu? Kita kena cari siapa yang bunuh. Mesti si Dodot tu. Ya. Aduh, penatnya. Tidak, anakku. Anakku Yurul. Apa kau buat dengan Yurul, ha? Kau nak nak lawan Mel sini. Lawan je aku. Habis aku kurang. Cancel kau. Hup. Sakit. Siapa suruh tangkap orang lagi? Macam bila aku punya TV hitam? Kejap. Weh, girlfriend kau. Girlfriend. Alah, tengok pokok aku jatuh. Mana girlfriend aku? No! Kenapa mati girlfriend aku pergi tata? Kita kau. Kita.
kulit. Yalah bang, kau tak boleh buat video macam ni. Okay, sekarang kita hancur ke atas. Muahahaha. Okay, lepas tu kita letak ribut.